Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk pengajian kitab Ensiklopedia Asmaullahul Husna, kita akan sambung pada muka surat 19, yang mana perbincangan ini masih lagi berkait dengan keutamaan ataupun fadilat yang kedua, berkait dengan pengajian, pemahaman dan juga kita belajar untuk memahami secara fiqh tentang nama-nama Allah ni. Ini kelebihan yang kedua. Sesiapa sahaja yang tujuannya hanya satu, iaitu Allah Azza wa Jal, mana sesiapa yang hidup, hak kita duk bincang ni sebenarnya, hak inilah dia panggil suluk ni dalam konteks ulama-ulama hadis. Mana hidup kita ni, anda sebut ni supaya kita jadi boleh membezakan di antara istilah suluk yang digunakan oleh pokok tarikat. Kalau pokok dia suluk ni, dia akan mengasingkan diri. Kita ni tidak. Kita suluk dengan bersama masyarakat. Suluk juga. Tetapi pengisian kehidupan bersama masyarakat itulah ke mana? Itu sebenarnya. Sebab tu dia sebut ni, sesiapa sahaja yang hidup dia tujuan saja Allah, nak cari redha Allah, dan jalan dia hanya satu, iaitu untuk mencari keredaan kerana Allah. Nak cari redha tu ya target dia dalam hidup. Buat gapo pun. Lepas tu Dr. Yusuf Qaradawi dalam satu artikel dia sebut, dia tahu umat Islam yang letak di hadapan dia Allah, dia lebih maju daripada orang lain. Sebab apa? Sebab Allah nak kita ni hidup ni cemerlang. Dia faham. Dia sebab tu pengajian ni, pengajian akidah melalui memahami nama Allah ni, kita akan nampak gapo dia Allah nak sebenar dalam kehidupan kita. Tu maksud dia ni. Pastilah dia akan meraih harapan tertinggi dan menikmati kebahagiaan yang hakiki. Namun sayangnya, kebanyakan manusia ni enggan meraih keutamaan demikian. Keadaan ini selaras dengan pesan dari seorang tokoh salaf, Ibnul Qayyim, Jawabul Kafi, kitab dia. Maknanya jawapan yang memuaskan hati. Nama kitab dia. Dia kata, sesungguhnya rugilah orang yang hidup di dunia ni, penduduk dunia. Mereka meninggalkan dunia tanpa dapat mengecapi nikmat terbaik semasa hidup di dunia. Jadi gapo dia nikmat terbaik? Lalu ditanya Ibnul Qayyim, apa yang Tuhan maksudkan nikmat terbaik itu? Dia pun jawab, dia kata ma'rifatullah. Mana seorang itu dia faham tentang Tuhan. Sebab dia gini, anak terima makrifah ni, biasa kalau tengok dalam kamus, dia kata kita tahu makrifah, mengetahui, ada maklumat. Tapi setengah ulama dia kata makrifat ni mana dia faham tentang Tuhan. Kadang-kadang dia tak boleh nak mengajar pun. Sahabat Nabi mana? Tidak dianggap sebagai guru, tapi faham, sanggup segala-gala untuk agama. Mencintai Allah dan merasai tenteram, tenang hati bila dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni ketika dia melaksanakan ibadat tu. Selalu rindu untuk bertemu Allah SWT. Itu kesan dia. Anda nak sebut sikit lah tarikat ni. Kalangan tarikat ni, bila dia kata nak dekatkan diri pada Tuhan, dia kena jauhkan daripada manusia. Bahkan kalau kita nak dekat dengan Allah, kita kena dekat sedekat-dekat manusia. Buat baik pada manusia. Banyak hadis Nabi, kalau nak dapat iman yang sempurna, kena buat baik pada jiran. Banyak kita tengok. Jadi ada duk kelih, dia silap faham. Jadi seolah-olah bila nak dekat dengan Tuhan ni, dia akan mengasihkan diri, dia tumpu pada Tuhan saja. Tak betul tu. Sebab hak Nabi ajar, cara nak dekatkan diri pada Allah selain daripada ibadat khusus, ialah kita jaga kemaslahatan orang lain. Kemaslahatan ibu bapa dengan sedekahnya. Nak buat tu. Jadi maknanya hidup orang Islam ni adalah bersama masyarakat. Ketika hidup bersama masyarakat, itulah dia bina kekuatan dalam agama. Kalau nak mudah, cara sahabat tu lah. Sahabat hidup lagu mana. Baik, seterusnya. Jadi makrifah, cinta, hub. Dan rasa mutmain ataupun rasa tenteram. Hati rasa nyaman. Ataupun di setengah tu dia kata salim. Man atallaha biqalbin salim.
Jadi ma'rifah, yakni faham tentang Allah, timbul perasa rindu, cinta kepada Allah, rasa tenang hati ketika melakukan ibadat kepada Allah. Ialah jalan yang paling selamat bagi orang-orang yang mencari kebaikan. Dan inilah jalan keberuntungan bagi mereka yang bermujahadah nak dapat redha Allah. Jadi jalan menuju Allah dengan melalui jalur asma', mana cara kita nak menuju pada Allah, jumpa Tuhan, bawa sesuatu yang Allah redha kepada kita, tak dapat tidak mesti melalui memahami nama-nama dan sifat Allah. Sebab bila kita faham nama Allah dan sifat Allah, kita akan faham tentang Tuhan. Jadi memahami nama dan sifat Allah adalah langkah dan tahapan yang sebenar, yang mengkagumkan. Orang yang merintis jalan ini sentiasa dicurahkan kebahagiaan yang banyaklah tak terhingga. Walaupun dia tu berbaring di atas tilam, kita kata. Sebab sahabat Nabi, mana-mana, lumpuh. Orang tak akad tadi bangun. Tapi ahli syurga tu, apa tu? Dia sudah sapa tahap ni. Ibnu Umar sapa kerajaan pada waktu menugas kedua orang, anak muda akad dia. Pemari masjid, sudah tu aklik pun. Khidmat untuk sahabat besar tu. Ibnu Umar ni hadrat, bukan main-main. Orang yang cukup hebat di segi pengamalan sunnah. Ini sahabat utama. Penasihat utama di kalangan sahabat. Dia boleh nasihat sahabat-sahabat sebab dia tak terlibat dengan mana-mana pihak. Dia baik dengan Muawiyah, dia baik, dia baik semua. Tu untung dia tu. Walaupun dia duduk di tempat pembaring, terlantar kita kata. Tapi kerana kefahaman itu, dia tetap dapat meraih redha Allah juga. Ia tidak merasa keletih dan lelah. Walaupun dia tidak berpisah dengan negeri, duduk dan negeri, tetap dapat kebaikan. Dan tidak terusir dari tempat tinggal dia. Sebab kalau kita tengok Nabi sahabat ni terusir, dalam mana dia akan capai juga. Mungkin dengan cara yang lebih mudah lagi. Tidak seteruk dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Orang yang ikut jalan ni, dia sebenarnya hakikatnya sentiasa bergerak, walaupun nampak tak bergerak, walaupun zahir nampak serupa, pagi pergi kerja, lepas balik kerja, pergi masjid, nampak serupa, tapi tidak. Tak sebenarnya. Kalau dia faham kehendak Tuhan, sebenarnya dia setiap kali dia bergerak, dia sedang menyelusuri jalan untuk naik ke puncak paling tinggi. Salah satu langkah yang semestinya ditempuh untuk menggapai makrifat kepada Allah ialah dengan menghadirkan, dengan kita memahami makna Asma'ullahul Husna. Bila orang sebut, kita faham makna dia. Boleh jadi tak boleh nak huraf pun. Lalu makna tersebut akan menapak kukuh dalam hati. Seolah macam diterilah dalam hati dia. Hingga mampu memberikan pengaruh kuat dalam hati dan menghidupkan hatinya serta memenuhi sanubari dengan pengetahuan yang mulia ini. Bila hati itu sudah dipenuhi dengan makrifah kepada Allah, dia akan keluar melalui mata, melalui tangan, semuanya keluar dalam perkara-perkara ma'ruf saja. Sebagai contohnya, nama-nama atau asma Allah yang memiliki makna keagungan, makna kemuliaan, kehormatan dan juga kewibawaan. Ketika nama-nama Allah ni, hak jenis gini ni, di sini disebut sebagai contohnya nama-nama atau asma Allah yang memiliki makna keagungan. Kalau Rahman Rahim, dia bukan menjuruh pernapak agung, dia menjuruh pernapak lembut, rahmat, kasih hablah. Ada sudut tu. Kemuliaan, kehormatan dan juga kewibawaan. Bila mana nama-nama Allah tersebut mengisi hati seorang dengan kefahaman maksudnya, akan tergeraklah dia untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Asma Allah yang mengandungi makna keindahan. Misalnya nama Allah yang menunjukkan makna indah, kebaikan, kebajikan. Misalnya Allah Latif. Dia ada beberapa makna yang terkandung serentak. Tak boleh pisah. Kemudian penyayang. Allah suka, sayang, Allah rahmat. Allah berlembut. Mana kalau buat salah pun sanggup lagi. Dia buyur selama mana pun. Untuk supaya dia tu insaf. Taubat tu tak tertutup pintu taubat. Sampai akhir. Ketika nama-nama Allah ini mengisi hatinya, maka akan mendorong dirinya untuk mencintai, merindui, memuji dan bersyukur hanya kepada Allah SWT. Ini masing-masing lah. Tak payah nak ayat lah. Sebab kalau Aisyah kata, radhiyallahu anha, kata ayah dia kalau baca Quran, jadi itulah tak boleh nak, dia macam tak ingat apa lain, titik air mata dia. Lagu mana tak tahu dia. Yalah, siapa kita siapa kita usaha. Serah pada Allah SWT. Bila mana nama Allah yang bermakna keagungan, yang menunjukkan kepada keagungan, Al-Azim misalnya, Al-Jabbar, tu gagah perkasa, contoh-contoh gitu. Kebijaksanaan, yang menunjukkan kebijaksanaan, Alim misalnya, tahu, Muhit,
tahu semua perkara. Ilmu dan kekuasaan mengisi hati seorang hamba, maka akan muncul dalam diri dia perasaan tunduk, khusyuk, takut. Akhir sekali, nilai berserah diri itu dalam semua keadaan. Semua serah pada Allah. Kerja tu habis dia, mesyuarat, baca, buat keputusan. Lepas tu serah Tuhan dia jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Jadi bila serah kepada Allah, hasilnya, kalau berjaya, dia kata Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, dia kata La hawla wa la quwwata. Tidak akan bunuh diri lah dia. Tidak akan rasa kecewa sehingga jadi kemurungnya. Itu kesan dia tu. Apakah kita ni sudah sampai ke situ? Serah pada Allah. Kita buat seperti yang Nabi suruh, serah pada Allah. Jangan tak buat. Rugi gitu. Jangan tinggal. Manakala nama-nama Allah yang bersifat pengetahuan, keahlian, penglihatan, keahlian ni mana mahir, menunjukkan ada kemahiran, penglihatan, pengawasan, serta persaksian. Bila mengisi hati seorang hamba, maka ketimbul perasaan dia ni jadi takut. Beringat nak buat kawan. Tuhan duk tengok sama ni kita ni. Buat apa-apa sama ada duduk sorang pun tak berani nak buat benda jahat, benda huduh, takut jadi. Apa tu? Sebab muraqabah Allah lah, muraqabah. Allah ni sentiasa melihat. Seolah macam dia nampak tu benda tu. Begitu juga timbul perasaan sentiasa terjaga dari gangguan fikiran yang buruk dan keinginan jahat. Terletak sikit ya benda tak molek, kata selalu a'udzubillah, astaghfirullah, selalu. Apa kesan dia tu? Dan bila mana nama-nama Allah yang punya makna kekayaan, yang menunjukkan kekayaan, Allah miliki segala sesuatu, dan kelemah lembutan Allah, tak kira Rahman Rahim ke, Latif ke, Ghaffar ke, Maha Pengampun, tu semua tu menunjukkan kepada Allah beri peluang pada kita. Bila nama-nama tu mengisi hati seseorang hamba, muncullah pula sikap berharap. Raja dipanggil. Berharap pada Allah. Dan fakir ilallah. Dia jadi fakir ilallah. Serta hanya berpaling pada Allah. Hanya beri tumpuan kepada Allah setiap waktu dan keadaan. Dia gini ya, sebab tu bagi anak. Kalau Nabi ajar kita ni, benda kita boleh buat. Lagu mana kita setiap waktu kita nak biar beradab tu kan? Bismillah tu. Kalau tak ingat doa. Naik kereta baca ke dia. Nak pakai lipat bismillah. Nak makan bismillah. Nak tidur semua bismillah. Kalau tak ingat doa. Hak mana kita ingat kita baca doa. Itu maksud dia. Kita nak buka kitab pun bismillah. Jadi lekat temek lagi. Lepas tu kalau tahu pula maksud pula falsafah bismillah. Lagi besar. Itu maksud dia. Lepas tu kalau ingat pula doa. Doa Nabi ajar. Dia panggil doa tu, dia panggil doa munasabah. Doa munasabah ni sesuai dengan perbuatan kita. Kita buat gani, baca gani. Buat ni baca. Kalau hak tu pula lagi besar lah. Jadi pengetahuan yang berimbas, mari hadir, yang mari terdetik secara langsung dalam hati, hak tu sebenarnya kesan daripada pengetahuan seseorang hamba tentang Allah. Sama ada dia faham nama Tuhan, faham sifat Tuhan. Dan dia telah melakukan ibadat hanya kepada Allah. Apa-apa ikhlas pada Allah. Hamba Allah ini tidak akan menjumpai dunia ini pengetahuan yang lebih hebat, lebih agung dan sempurna melebihi pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan ini merupakan anugerah terbaik dari Allah kepada hamba. Jadi seseorang hamba tu, bila dia sentiasa buat dengan faham lah, bismillah pun sebut faham, nak baca doa, nak masuk masjid, dia faham belakang. Dah tu menjadi tumpuan dia apa-apa. Dia ada kesan pada hati. Kesannya lagu mana? Kesan dia jadi mari satu perasaan hanya takut pada Allah. Apa-apa Allah belakang. Buat mengikut neraca dunia ni. Hukum sebab musabab dia tak tinggal. Orang kata kerja suku sembah, tapi hati duduk pada Allah. Bukan duduk pada sebab tu tidak. Dr. Umar kata kalau hati kita duduk pada sebab supaya kafir. Duk berharap pada sebab tu. Sebab ni sebenarnya usaha. Lepas tu jadi kedak surah tu. Sebab tu dia kena berharap pada Tuhan punya sebab itu. Hak tu sebenarnya. Jadi ma'rifatullah merupakan ruh dan jiwa yang hakiki dari tauhid itu sendiri. Kalau kita duk ngaji tauhid ni, kalau tak masuk makrifah, tak faham. Seperti mana Quran dengan hadis ni, dia tak kesapa. Dan kalau faham tu tak serupa dengan Quran dengan hadis, dia jadi lagu lain juga. Jadi siapa-siapa pun kalau diberi anugerah nikmat ni, dibuka pengetahuan dia faham, tak kira dia orang kampung ke ulama ke, maka akan terbukalah pada dia hakikat tauhid tu. Yang menjadi target pada pengajian tauhid nak kenal Tuhan. Yang siapa? Berdasarkan huraian ini, setidak-tidaknya kita kena tahulah bahawasanya ma'rifatullah atau mengenal Allah ni, mengikut pembahagian Ibnul Qayyim lah ni, dia ada dua dia.
Apa dia kata? Mula-mula sekali dia panggil ma'rifatul iqrar. Ma'rifah pertama, mengenal Allah berdasar pada pengakuan pada lidah. Tasdik dalam hati, ngaku pada lidah. Jadi bentuk hal ni semua orang boleh buat. Orang jauh, orang tak jauh, orang jahat, orang taat. Tak kira, boleh buat lah kan? Namanya mengucap juga. Aku bersaksi. Asyhadu. Nak kata gitu semua boleh. Tiang boleh. Boleh. Ni mudah. Tapi kok mana pun kena ucap. Sebab dia tanda syiar. Nak masuk Islam kena sebut biar butir orang tahu. Tak boleh. Tapi hak ni mudah. Baik. Hak yang kedua ni, perlu mujahadah. Perlu pengorbanan. Perlu muraqabah. Apa dia? Mengenal Allah hingga menjadikan pelakunya berasa malu hanya kepada Allah. Sehingga jadi cinta kepada Allah luar biasa. Menggantung hatinya jadi terikat. Teringat pada Allah. Buat apa-apa pun. Walaupun mulut tak bunyi, hati minta, ya Allah biarlah jadi terini. Semua sebut gitu hati dia. Merindukan nak jumpa Tuhan. Tak takut sekarang rabuk. Sebab apa? Dia yakin dengan hidup dia. Kita ni buat baik. Kita yakin Tuhan akan balas baik. Tak takut. Merasa takut hanya kepada dia. Kena ingatlah. Khasyah dia panggil. Dua istilah. Khauf dengan khasyah kita. Khauf ni umum. Tapi kalau khasyah ni, dia lebih khusus. Khasyah ni, takut dengan diiringi makrifah. Takut dengan diiringi kenal Tuhan. Itu dia panggil khasyah. Tapi kalau takut gitu saja, itu dia panggil khauf. Tapi ulama kata, untuk nak pergi ke khasyah ni, dia mesti melalui khauf dulu. Itu pula je. Sebut apa takut. Tak kenal mana Tuhan. Tak apalah, mari perasaan itu dulu. Lama-lama, kalau dididik dengan baik, dia mari pula khasyatullah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Baik. Jadi takut pada Allah ni, kita akan berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu beza je. Kalau takut pada makhluk, kita cuba mengelak diri. Menghindari makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, makna dia akan ambil satu ketika. Sebab tu orang Islam kan, betul anda sebut ni, memanglah kita nak dapat kelebihan dalam agama, kita tidak boleh berpisah dengan masyarakat. Itu betul. Tapi dalam pendidikan Nabi, dia kena ada antara kita dengan Allah. Waktu malam, kalau dia tak boleh malam, waktu lepas mayat, tak apa, tu juga suruh zikir tu. Kita jangan lepas mayat, bangun lalu lah. Maka dia kata, apa belajar boleh? Ya boleh. Biar ada kat kita rehat sekejap. Sebab ni ulama kata kalau zikir sambil berjalan gitu dengan duduk tu, memang lebih duduk. Biar ada. Tak lama, tak apa. Paling tidak, sepatutnya paling tidak. Astagfirullah. Dalam keadaan kita masih duduk di atas kedudukan solat lagi tu. Jadi kalau begitu, ma'rifatullah ini merupakan sumber. Ma'rifatullah ini merupakan sumber dari segala bentuk kebaikan maupun keutamaan. Itu hakikatnya. Oleh kerana itulah, metod yang disampaikan atau metod yang digunakan oleh Al-Quran ketika mengajak manusia menuju kebenaran dan hidayah untuk supaya dia selamat daripada kehancuran dan kehinaan, sebenarnya berdiri ajak ke Quran. Itu dakwah Quran itu adalah atas prinsip ma'rifatullah. Maka itulah Allah dalam Quran secara terus-menerus menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna. Boleh kata setiap ayat tu ada sebut berkait dengan Tuhan. Boleh kata begitulah. Kalau Allah tu setiap muka surat ada kalimah Allah. Keagungan Allah di atas ni Allah sebut sama. Dia menguasai arasy, dialah Tuhan yang beristiwa di atas arasy. Dia menguasai alam seluruhnya, macam-macam. Sifat berbicara, dia berdialog dengan makhluk dia, dengan malaikat. Buya arah begitu begini. Dan kemampuan pengetahuan dia sehingga dia tahu semua perkara. Butiran pasir di pantai pun tahu. Belayar daun tu. Apa tu? Allah nak ayat dia berkuasa. Kita tak perlu sampai tahap tu. Sebab kita tak perlu tu. Allah sebut dia tahu belakang, nak ayat dia berkuasa. Kekuatan, dia akan jadi ada kekuatan. Jadi Allah sebut sama kekuatan tentang diri dia. Dan kekuatan dia tu mudah. Dia nak jadi. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia nak mesti jadi. Kok mana? Maksud ayat. Tu nak dia nak ayat dia kuasa. Semua tu Allah sebut tentang diri dia dalam Quran ke ataupun Nabi sebut dalam hadis ke, tujuan saya nak ajak manusia supaya ikhlas buat apa-apa kerana Allah. Boleh pahala halal. Dan memujukkan tauhid Allah saja. Biar kita ni Allah saja apa-apa. Serta membebaskan diri daripada menganggap ada orang, ada makhluk seperti Tuhan walaupun sebesar debu. Orang panggil syirik tu. Nak buat hal tu? Baik, kemudian cuba kita tengok lagi di sini. Allah tabaraka wa taala menceritakan
kepada manusia sifat-sifatnya yang begitu sempurna serta keagungannya, agar sifat tersebut bisa memenuhi sepenuh hati manusia, biar tepu hati penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, sehingga mereka tidak berat tulah lah nak buat apa-apa bila Tuhan suruh tu. Rengeh saja ikut perintah Tuhan. Jadi lagu tu kesan dia. Sebab tu dalam Quran sebut orang munafik ni jenis hati dia berpura-pura tidak ikhlas kan. Nampak pergi semaya tu wahum kusala, pergi dalam keadaan malam-malam nebeng takut orang kata tak semaya. Orang Islam tak boleh gitu. Bahkan kita boleh jadi ukur ya, kalau ada puasa tu mana kita ni ada nifak ni. Nak buat cepat-cepat dengan latihan. Latihan seperti Nabi ajar, baca Quran, berzikir, buat baik, sedekah. Nak buat tu. Hilang lah tu. Sebab syaitan tu. Syaitan duduk dalam, gantung dalam hati kita. Mereka akan jadi bukan sekadar gitu. Belum-lama fastabiqul khairat. Kalau sahabat dapat ni. Mereka belum-lama untuk buat kebaikan, taat pada Allah. Bahkan sanggup bersaing agar sentiasa berada dekat dengan Allah. Ingat cerita Ahlud Duthur, hadis Ahlud Duthur ni ingat tak? Hadis Ahlud Duthur ni hadis popok miskin pergi jumpa Nabi tu lah. Oh dia kata orang kaya sedaknya. Popok dia boleh sedekah, kita tak boleh. Ni badak kuat juga. Nabi kata gini, berzikirlah subhanallah. Semua tu sedekah laku. Banyak tu. Dah dia ni pun orang boleh bantu nak makan, pun boleh bantu setengah-setengah sahabat. Sedih dia. Tapi dia lemah tak boleh. Akhir sekali bila dia duduk berzikir kuat subhanallah tu, satu sedekah, tahu kau orang kaya buat juga. Dia pergi ngadu pula. Tak aci dia tu. Nabi kata tak nak orang itu kelebihan orang miskin yang saleh, yang faham agama, yang faqih dalam agama. Itu kelebihan. Peristiwa tu ada tu apa? Nak ayatnya dia ni suka bersaing untuk kebaikan. Persaingan sihat. Belum-belum. Sehingga timbul perasaan dia tidak panggil hasad, dia panggil ghibtah. Timbul ghibtah. Iri hati dalam konteks yang positif. Bila tengok orang buat baik, dia tak boleh buat. Moga dia tak ada biti. Baik dalam bentuk dia, sedekah. Dia tak boleh nak buat. Sedih. Sampai pergi ngadu ke Nabi. Padahal dia tahu dah orang sedekah ke dia lah. Kalau kita kan, boleh lah. Moga dia kat aku juga. Dia nak buat tu tak boleh, jadi sedih. Jiwa lagu tu. Apa tu jadi dapat jiwa lagu tu? Sebab dia ma'rifatullah hakikiyah. Dia kenal Tuhan sengerti. Tidak salah. Jalan mengenal Tuhan itu betul dia. Dia tidak berhenti berzikir dan bersyukur kepada Allah. Serta melakukan ibadat dengan penuh ihsan. Melakukan ibadat dengan penuh ihsan. Bukan buat-buat biasa, tidak. Allah juga menyebutkan sifatnya, sifat-sifat dia mengandungi berita gembira. Syurga, boleh syurga buat gini dia, dosa banyak mana dia akan ampunkan. Itu benda-benda yang mengembira, yang menimbulkan motivasi. Ada juga ancaman dan kecaman kepada manusia yang salah, yang degil, yang tak mau bertaubat, yang musirrun ala dzunub, berkekalan mengakukan dosa. Itu semua agar dapat memperkenalkan pada setiap hati mereka siapakah yang takut hanya kepada Allah. Itu cara Allah nak uji hati kita. Supaya kita ni suka pada Allah, tapi suka pun rasa juga takut. Apa? Sebab Tuhan ni banyak sifat yang ada pada dia. Dan bila kenal belakang, takut pada, mengharap pada, ada belakang. Dan mengharap untuk kembali pada dengan penuh rasa harap dan cemas. Sebab kalau orang tanya kita lah, apa maksud liqa Allah? Apa maksud bertemu Tuhan? Bertemu Tuhan ni maksud dianya kita nak supaya Allah buat keputusan tentang hidup kita. Sebab lah ni orang tak boleh buat keputusan atas hidup kita. Sebab keputusan itulah yang menentukan manusia masuk syurga dan neraka. Tu. Sebab tu di dalam Quran, apa surah Baqarah ni, orang Yahudi dia takut mati. Sebab dia tak yakin hidup dia. Dia tak yakin selamat di hari akhirat. Padahal dia kata dia ni anak Allah, dia ni anak Allah, anak emas Allah. Sebab pokok dia ada Uzair tu anak Allah, pokok dia Yahudi tu. Dia doa yang kata dia Bani Israel ni lah. Dia kata kalau masuk neraka bersari 2 hari. Lepas tu Tobit tu pun kalau masuk, Allah ajar Nabi rakyat dia ni tak biar mati cepat lah. Mana? Dia mati tak boleh masuk surga, biar mati cepat. Tak saya pula. Takut nak mati. Apa? Ni isu yang kita bincang. Apa? Sebab dia tak yakin dengan amalan dia. Orang yang yakin dengan amalan sebab sahabat Nabi tu, dia yakin dia buat belakang Nabi suruh. Yakinnya. Sebab dia tak takut. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi panduan, cermin diri. Kita cermin diri kita lah. Allah juga menyebutkan sifatnya yang mulia dalam ayat yang mengenai hukum syariat, perintah dan larangan supaya manusia mengagungkan perintahnya dan melaksanakan syariatnya. Ni pula ni Allah sebut ayat-ayat yang berkait dengan syariat, perintah dan larangan Allah supaya manusia ni hidup tidak seperti binatang. Manusia ni hidup seperti manusia yang dikatakan ahsan taqwim.
Fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kerja. Lagu mana orang panggil kejadian Allah yang sebaik-baik kejadian lagu mana? Tentu dia tak serupa binatang. Tak serupa jadi gitu lah. Kalau tidak jadi balhum adal, lebih sesak daripada binatang lagi. Anda akan menemukan sedikit sekali ayat yang memuat tentang hukum syariat. Kecuali di akhir ayat tersebut ditutup dengan penyebutan satu sifat Allah. Ataupun dua sifat Allah. Sifat Allah ini kadang-kadang disebut di awal, di tengah atau akhir ayat sebagai contoh. Dia kata cuba perhati molek ayat. Kalau sebut tentang syariat, hukum hakam, dia mesti ada sebut sifat Tuhan ataupun nama Tuhan. Dia mari contoh. Misalnya surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha mari Sami'un Basir. Marilah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Kalau yasma'u tu perbuatan yang berkait dengan Tuhan juga. Sami' tu lah. Allah tu nama. Hak mula-mula sekali. Baik, cuba kita tengok makna dia. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan ni, mana dia buat lapor daripada Nabi tentang kisah yang berlaku kepada Muhammad tentang suami dia. Adalah suami dia masalah gini, dia mengadu pada Nabi. Masa tu Nabi tepat segala-gala. Tok laki ngadu tentang bini nak curang. Ya Nabi juga. Masa Nabi ada. Bini pun gitu juga. Biasa. Dan mengadukan hanya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha dengar dan maha melihat. Jadi Allah nak tu kita mengadu pada Ya Allah, beratnya suami saya gini. Ya Allah, teruknya isteri saya gini. Sesal ya Allah, tolonglah Allah akak. Coba ujian ni. Allah kata aku dengar. Mau duk mana? Doanya tak ayat ya. Kita doa lagi. Benda tak perlu pitih. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Allah Subhanahu Azza wa Jalla juga menyebutkan sifat-sifat dia ketika ada orang bertanya kepada Rasulnya tentangnya. Sifat Allah juga disebutkan manakala masyarakat bertanya pada Rasul tentang hukum hakam. Dia mudah gini ya, kalau sebut tentang dosa, pahala, gini-gini, minta kembali pada Allah. Sebut pula Wallahu ghafur. Sebut tentang Allah ghafur. Kita duk cerita, bila buat salah, bertaubat gini-gini. Mesti ayat ujung ayat tu dia sebut. Ghafur, Rahim. Itulah. Sesuai dengan apa perbincangan. Jadi sifat Allah juga disebutkan manakala masyarakat bertanya kepada Rasul tentang hukum syariat. Seluruh hukum syariat yang berlaku di dunia bertujuan menegakkan asma' dan sifat Tuhan yang menciptakan kita. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Dia ada berkait dengan nama Tuhan. Anda ingat lagi? Almarhum Tuk Guru Mufti Besar, dia kata, kalau kita nak suruh maju peniaga selain daripada kita berusaha mencari sebab-sebab berjaya, kita jangan tinggal doa pada Allah. Lepas tu kita sebutlah nama-nama Allah yang sesuai dengan rezeki kita. Kata, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razak. Wahai Tuhan yang membuka pintu rezeki. Buka tu banyak makna. Kita salah satu lah. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Tu. Sebut tu sebanyak-banyak. Maknanya kita bertawasul dengan nama Allah. Jangan sebut nama Tutup Wali. Jangan. Buat jauh rezeki. Jangan sebut nama tu. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Dia sebut. Baca tu. Nak buka pintu tu gak. Baca tu. Minta. Mana kita bertawasul. Allah tahu lah tu kita nak ke dia. Ya Allah, Ya Fattah. Wahai Tuhan yang membuka pintu rezeki. Ya Allah, Ya Razak. Wahai Tuhan yang maha memberi. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim. Wahai Tuhan yang Alim tu maknanya yang maha mengetahui. Kita tak tahu kadang-kadang rezeki Tuhan duduk di mana. Kita tahu. Rupanya duduk pada orang tu. Cuma kena pergi. Ada cara dia. Rupanya duduk dalam syarikat ni rezeki kita. Cuma duduk dalam tanah tu rezeki kita. Cuma rezeki kita duduk dalam tarikh tu. Kita tak tahu. Tapi usaha. Jadi benda-benda gini insya-Allah kita akan dapat. Biar kita terasa. Sebab kita duduk belajar, ambil maklumat tentang Tuhan melalui Tuhan sendiri. Kalau dia rakyat dalam Quran lagu mana. Bahkan ibadat solat pun tak boleh dilaksanakan jika tidak menyebut nama dan sifat Allah. Kerana Allah tu lah. Puasa tu. Mana mesti dia ada kaitan ingat Tuhan. Kerana Allah. Lepas tu kita kata nak boleh kesau tu kat kemai. Baca doa ni baca ni. Yalah. Itu antara hak mudah. Hak mudah. Asma' dan sifat Allah ini merupakan inti dan ruh daripada salat. Penyebutan keduanya itu selalu mengiringi pelaksanaan salat, iaitu sejak takbiratul ihram hingga ucapan salam. Tak boleh lari dah. Sebut nama Tuhan, sebut nama sifat Tuhan. Kena mula nak start kan dia panggil takbiratul ihram.
Nak start. Dah lah sebelum tu ingat Tuhan tu, auzubillah, takut ganggu ni. Dah sebelum tu tak kecek dah orang. Duduk zikir dah nak maya apa? Nak supaya masuk dalam salat tu dalam keadaan ingat Tuhan dah. Ingat tu. Lepas tu start nak Allahu Akbar. Itu dah maksud. Lepas tu berakhir sebut nama Tuhan Assalam. Jelas-jelas tu semua zikir tu. Semua zikir. Maknanya salat kita tu mampat padat dengan zikrullah dan doa kepada Allah. Sesungguhnya ibadat salat itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ditegakkan demi menjunjung nama-nama dan sifat. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita sudah sebut nama-nama Tuhan. Semua ada. Tak boleh sebut. Kecek jadi batal sebenarnya. Demikian pula yang berlaku pada pelaksanaan ibadat dan amal yang bertujuan untuk ketaatan dan pendekatan diri kepadanya. Mana-mana ibadat hal lain lah. Sebab itulah bila ditanya apa makna ibadat, ramai ulama kata ibadat ni maknanya kita melakukan sesuatu yang Allah redha. Jadi nak dapat keredaan Allah ni kena tahu nak hidup Nabi dia lagu mana. Kalau kita hidup kita betul dengan cara hidup Nabi, kita pasti akan dapat redha Allah. Mengenal asma dan sifat Allah termasuk asas kebahagiaan, prinsip kebahagiaan dan pintu masuk segala kebaikan. Sesungguhnya taufik ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita sehingga kita tak buat benda salah. Kalau kecil-kecil mungkinlah, tapi tidak. Kalau buat pun tidak kekal. Itu mana taufik. Mana Allah akan lorongkan kita jadi buat benda-benda molek saja. Itu taufik. Sebab tu kita minta wabillahi taufik wal hidayah. Kita minta. Jadi taufik dan hidayah hanya ada dalam kekuasaan Allah sahaja. Kena minta sama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.